Kak Yo, kalau boleh poso gak kena makan lah cendol. Hari ni nak haru cendol Kak Yo. Cendol Kak Yo. Cendol. Ni, pakai tepung beras Kak Yo. Sebukuh ni tengah kilo. Nak suka dengan puyuk ni. Puyuk ber-20 ni Kak Yo. Masuk tepung sebukuh. Turun lagi. Ini tepung beras ni. Kita harus soso. Orang panggil nengsut. Lepas tu tepung ni ubi kayu Kak Yo. Boleh 2 sendok deh. Hari ni harus ngamek. Tepung ubi kayu boleh 2 sendok. Agak gini Kak Yo. Lepas tu masuk air pandai. Air pandai ni kita blend dengan air kapur dah ni. Harus ni lu, ya pecah wi molek. Deh, yang wi ada toko. Suka tag gini Kak Yo. Resipi hok mek dak sokmo, puyuk ber-20, sebukuh tepung beras, 2 sendok tepung ubi kayu Kak Yo. Ni. Gini yo dak buat sokmo pun. Lepas tu suka air tagi sekat ni. Ha, wi lepas pada takok yo ni. Takok puyuk ni. Wi latah deh. Yang itu jadi kurang air pula. Kalau betul kit yo ni. Lepas tu cedek air kapur jenis juga ni. Okey, masuk ni. Air kapur jenis. Tu. Keruh sikit tak apa Mek no. Tu. Okey. Ni, dekat-dekat nak penuh tapi tak penuh. Taruh ni boleh. Cuah dalam koli hok kita nak lagu lagi ni, nak haru tu. Ha, tu dia. Ni sebuku tepung. Lepas tu lagu so lagi. Turun lagi. Mek dah buat gini sama dah. Buat ni. Oh, ni resipi mek dah ni Kak Yo. Nak ayak atas channel yo sedap. Ha, penuh. Ni. Ubi kayu penuh dah. Wi penuh senduk. Demo suka gram beg tu. Kita pakai ni resipi zaman dulu. Suka senduk, suka puyuk. Ha, tu. Okey. Belakang ada nak tu. Cukup. Tuang air pandai. Okey. Lagu gini lah semua pun deh. Nak buat apa suit tu ikut deh. Ha, pakai gini yo. Ha tu, tambah air kosong. Air kosong pok dah ni. Air kapur jenis ni. Okey. Ni. Boleh dah cuah le koli. Wah, je. Ha tu. Okey, tok tas dapur. Ha tu. Aduh panas. Mulut mek kering tu kena pakai lip serum dinas. Ha ni mulut kering, mulut pecah kena pakai mek. Ni. Dia tolong melembabkan mulut. Mulut mek lah bukan mulut Kak Salih hari ni. Ha tu miok molek Kak Yo. Oh, ni lip serum dinas Kak Yo. Mula-mula ni tak apa lagi lah deh. Ngek lagi haru Kak Yo. Tagi dia mula beku tu nak jadi toko kena pakai reng dah. Buat 2 bukuh dulu deh. Buat 2 bukuh dulu. Ha. Sebukuh lagi kau terik 2. Kau nu kita tak tunjuk dah lah. Cara lagu yo super sak ni gak Kak Yo. Ni nak mula toko dah ni Kak Yo. Kena reng speed dah ni. Pakai reng dah ni. Hijar mak. Hijar. Macam mana? Kurang deh. Cara yo nak hijau molek berbunga tu, bunga dak ancan tapi tak ada Kak Yo hari ni. Semua tu dak ada dari rumah dah tapi yo mampu bir paung bermarah. Masuk air tu sikit. Ha berkurang ni. Tahu main asak ni. Main goyah tu sikit Kak Yo. Kena gile. Haru sore tak orok. Kita kena haru aci jenis tu Kak Yo. Kalau keruh gini tak boleh lagi ni. Jadi licin molek nu. Baru masak. Api tak boleh kuat dah Kak Yo. Hangit tak depa. Weh sikit. Banyak dah. Tak boleh lagi ke mek ni. Ha, tak jadi sayap telur lawa lagi. Dekat-dekat dah ni pun. Resipi ni jadi bermolek dah ni air ni Kak Yo. Tepung beras kadang-kadang kena usai, kadang-kadang kena hok baru. Kena tengok gitulah kalau rasa pekerah kita tambah air Kak Yo. Kalau rasa bermolek tak kena tambah dah. Kalau tambah kena tambah air kapur lah. Saka sare purung. Sare channel wak ngapurung. Kau haru kau cair Kak Yo. Sebab tu tak boleh gaduh tambah deh air tu. Tu.
Kalau jadi borak lorong bek ni bekas haru ni. Putih deh. Butir putih ni jadi buih ni. Timur-timur. Tu timbul-timbul gitu nak masak dah ni. Masak dah, nak beli akik dah ni. Tu sayat telur lawa dah Kak Yo. Tu, cebok. Tak ada orang dah cebok duk nyatok. Kena diri. Hak cebok gi, hak haru pun kena haru juga. Channel Kak Yo, channel. Tu turun dah tu. Tindih sikit deh. Tu kosek-kosek dia, biar turun molek. Turun molek ni mek no. Tu tengok tu jadi kuruh molek. Kalau jadi getek-getek tu tak molek Kak Yo. Hak lebih ni boleh buat lopak cikir. Ni. Goh dia deh. Tu nak habis dah tu. Lepas tu nak buat kuah Kak Yo kena ambil air hak dalam timbul ni. Air hak bekas channel turun ni Kak Yo. Baru je bang wangi molek, bang dah pandai deh. Lepas tu boleh gini Kak Yo. Ni teko duk panas ni yang ada cebok yo hacur deh. Kena sejuk molek lu. Hari ni boleh gini channel kita pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo.